Korang tengok ni tak ada tulang kan? Tapi aku duduk macam ni. Inilah dia, atap gajah. Okey guys, sekeping atap gajah boleh cover berapa keping atap genting? Sekeping atap gajah bersamaan 4 keping genting. Dan apa perbezaan ketara yang korang boleh nampak kat sini adalah penggunaan pattern. Daripada segi penggunaan pattern, atap genting memerlukan 1, 2, 3, 4 pattern. Atap gajah hanya memerlukan 2 batang batten. Setiap batten, jarak antara batten 1000 mm. Dan satu keping atap genting lebih kurang RM2.20 macam tu. Satu keping atap gajah RM11.10. Tapi kalau warna special yang macam ni RM12 something. Berat yang ini, berat dia 2 kilo lebih untuk satu keping. Yang ini berat dia 6.7 kilo satu keping. Tak payah aku terangkan, korang nampak sendiri kan apa perbezaannya. Daripada segi berat, daripada segi penggunaan batten, daripada segi pemasangan batten. Mahu bagi tunjuk atau jatuh menongah, mahu semai bukti atau jago berbola. Biar mengeluh tapi tak pernah jatuh, semua dalam hati simpan sampai Rio. Para api kian ku cocok. Moga bermanfaat.